Warna lain balik. Lain yang tunjuk tadi tu. Dah ke dik? Baru nak pakai baju. Vlog kita hari ni kita nak buat persiapan raya. Datang cari baju raya untuk dia orang lah. Yang perempuan semua dah shopping online. Alah, kita shopping kat sini je. Okay, jom. Kita beli baju dekat Zeko. Dapat cuma butang baju. Ada ni tak ada yang ni. Kalau buat kalau 10 ni ada untuk yang ni je. Apa tengok seller dah. Kalau baru. Oh ini sebab apa? Sebagai customer. Sebagai apa? Dekat Melaka Central. Bazar dekat Melaka Central tak fresh langsung. Jualan dia sikit je. Bayar parking sampai RM3. Apa pun tak beli. Makanan. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Nur Adira Kini channel. Okay, so hari ni vlog kita tentang persiapan raya. Tadi awal klip tu kita keluar pergi cari baju raya untuk si ayah dengan si adik. Diorang belum ada baju lagi sebab tak berani nak beli online baju Melayu. Ayahnya nak baju kota, yang si adik tu kita beli baju Melayu lah sebab untuk urusan-urusan rasmi kat sekolah ke apa ke nanti tak ada baju Melayu pula nak pakai kan, so kita beli jugalah baju Melayu kat dia. Kalau ikutkan nak ambil kota je dua-dua. Untuk hari ni sambungan vlognya saya nak basuh dulu lah. Baju diorang tak basuh lagi. Macam baju saya dengan si kakak tu semua kita orang cari online punya je lah. Tu betul tak cari yang beria pun, kita cari yang simple-simple je, murah-murah. 3 pasang jugalah kita beli. Untuk yang boy-boy ni t-shirt je lah kan, extranya. Baju Melayu tu biasanya pakai setakat sekali je hari raya pertama. Lepas tu hari kedua, ketiga tu kalau pergi mana-mana atau rumah saudara ke apa ke memang tak pakai dah baju Melayu. Biasanya t-shirt je lah kan. Okay, so untuk 2 baju lagi tu kita extra untuk kalau ada nak pergi mana-mana lah masa hari kedua, ketiga tu kan. Baju saya dengan si kakak dah sampai awal lagi. Tema kita tahun ni first day raya, kita ambil tema lilac. Ni baju yang si ayahnya. Yang ni kurta kita beli kat Jekyll hari tu. Ni untuk si adik baju Melayu. Sambil tu nak kemas jugalah. Hari ni dah Isnin, besoknya Selasa dah kan, last day school. Lepas tu hari Rabu tu lah maybe kita orang akan gerak. So nak pack lah baju-baju raya siap-siap. Kita beli macam ni je baju raya tahun ni lah kan. Saya cari yang loose-loose macam ni. Baju ni sebenarnya tak mahal pun, dalam 30 je, 30 lebih kot. Tak ingat saya. Memang kain dia pun kain simple je. Kain yang bukan kain mahal lah. So untuk saya dengan kakak ni lah ada kurung modern jenis loose lebar. Untuk pergi mami. Salah satunya bila nak cari baju untuk pergi mami ni, satu ni lah yang pentingnya. Ini yang penting. Sebab ada baju yang banyak saya tengok. Macam dekat Jekyll pun saya tengok, kononnya nak ambil lah. Yang cantik sikit kan. Semuanya dia buat macam pinggang dia separuh macam tu kan.
Saya tak berani, saya takut nanti bila pakai perut rasa tak selesa. Senak kan menekan pula dekat baby. So tak apalah, macam ni je lah. Kalau macam ni dia punya getah dia pun tak terlalu ketat. Sebab tu saya rasa selamat lah. Nasib baiklah dia sampai tu dapat yang getah dia loose sikit macam ni. So selesa lah bila nak pakai. Time-time perut dah boncet ni kan. Okay, so tak beli yang lain dah lah. So majoritinya nampak kain jenis pinggang half, getah pinggang kan. So agak tak selesa untuk mengandung. So si kakak pun ambil ni juga, macam ni juga design ni. Sebab dia beria sangat nak tema lilac. Okay, lagi satu saya beli. Ni untuk raya kedua kalau ada nak ke mana-mana lah kan. Ni pun sama juga, kita ambil kurung les juga. Kain dia jenis kain crepe. Lepas tu pula cuma tangan dia tu je lah. Ni memang tangan dia besar sikit lah. Ini warna teal blue. Lepas tu kita extra juga satu lagi baju. Ni extra baju. Saya extra jubah juga. Dia jubah macam straight je jubah dia. Tapi cutting ketiak dia, bahu dia macam tu. Dia potongan macam ni. Sebenarnya memang agak pelik lah. Nak tengok saiz tu memang agak merisaukan. Sampai yang si kakak dah tersalah dah. Sebab tengok ukuran tu macam ngam. So saya ambil lah satu, dua-dua saya dengan dia kan. Rupanya bila sampai untuk si kakak, dia kena extra satu saiz. Maksudnya kena ambil dua. Dia punya bahagian dada tu dia macam fit sikit. Mungkin sebab potongan dia macam ni kot. Tapi jubah ni cantik. Flowy je. Walaupun dia kain crepe je. Kain macam ni. Itu dia kain dia. Ironless kan. So itu je baju kita. Untuk boy pula. Saya cari ash blue, t-shirt ash blue. Tapi susah nak jumpa t-shirt ash blue. So kita ambil biru cair macam ni lah untuk boy. Nak padankan dengan ash ni. Boleh lah kan. Okay, untuk yang teal pula. Ini dekat TikTok kita beli. Untuk tudung, untuk pakai dengan lilac tu kita ambil warna trifle. Ni dua-dua ni saya ambil tudung ni, hoodie tau. Hoodie kan sekarang tengah trend tudung hoodie kan. So ni saya ambil hoodie lah. Yang ni kosong untuk padankan dengan lilac punya corak ni. Lepas tu yang ni hoodie juga. Tapi yang ni murah sikit, yang ni mahal. Kain pun nipis je lah yang ni. Yang bercorak ni saya nak padankan dengan ni yang ash tu. Ash kalau dengan kelabu terang tu kena lah juga kan. Ini tudung-tudung kita beli kat bazar. Yang ni si kakak punya. Dia teringin nak try bawah selapis. Dia bidang dia besar jugalah. Saya tak pandai pakai. Sebab tu saya tak ambil. Dia seorang je ambil. Si kakak je ambil. Yang bawah selapis ni. Nampak eksklusif juga lah kan. Harga RM30 yang ni. Lepas tu kita ambil inner neck juga. Sebab nak pakai tudung ni. Yang hoodie ni. Dia kena juga pakai dengan inner neck. Kalau tidak, habis nampak tekuk-tekuk semua kan. Sebab dia jarang jugalah kain dia. So kita kena pakai dengan inner neck. Saya ambil dua lah inner neck. Sebab sekakak pun raya pertama pakai yang hoodie juga. Dia tak nak hoodie banyak-banyak. So satu je hoodie dia. Yang lilac je. So ini saya punya untuk pakai dengan teal blue. Saya padankan dengan warna cream. Macam ni. Sebab kasut dengan beg saya warna cream kaki macam tu kan. So bolehlah kita padankan. Sebab dia teal kosong kan. Saya tak tahu nak sesuaikan dengan mana. Sebab nak jumpa tudung warna teal ni susah.
So kita cari warna lain yang boleh ngam dengan teal. Kan nampak kena jugalah kan dengan teal. Tu boleh lah. Lepas tu si kakak pula dia ambil hitam sebab beg dia hitam, kasut dia pun hitam. So hitam je lah. Tudung ni pun belum basuh lagi ni. Saya nak basuh juga tudung dengan baju Melayu. Yang kurta si ayahnya boleh tahan jugalah harga. Dia bukan apa tahu, sebab tengoklah dengan packaging dia macam mana kan. Kalau dah macam ni packaging, kau rasa harga dia boleh jadi murah ke? Memang hidup lah kan. Memang akan jadi mahal. Kurta saja pun 100 lebih jugalah. 129 kot tak salah saya. Kurta biasa je, cotton. Kalau tengok tu macam biasa-biasa je. Jekyll punya produk kan, mana dapat murah. Baju Melayu pun 100 lebih jugalah. 150 berapa tak ingat lah. Ni saya ambil jenis pesak sebab yang katil moden punya tu dia tak boleh pakai. Si adik tak boleh pakai kan. So okey lah yang ni boleh terima lah. Kalau 100 lebih pun kan. Sebab dia bagi sekali dengan butang baju Melayu. Dan juga samping percuma. Ambil samping. Dia dapat samping sekali. So kita ambil purple-purple macam tu. Purple black. So ngam lah kan. Okay. Kita nak basuh-basuh dululah semua. Kasut dah sampai. Sebab kita mengandung, so kita cari kasut yang selesa dipakai. Bumil. So dia punya tapak okay lah, selesa juga kan. So macam ni kasut dia, cantik kan. Ni saya beli dekat TikTok ke Shopee lupa dah. Okay, Shopee. Ni saya ambil kat Shopee. Ngam-ngam je saiz dia. Tapak tinggi sikit lah kan. Okay lah dengan saya rendah ni. Not bad lah. Selesa pakai. Kasut dia macam silikon lah. Macam kertas silikon kan. Gitu. Tapi sekarang kan banyak jenis kasut-kasut jenis macam material crocs tu kan. So ni pun sama juga. Besar juga lah nampak kasut ni. Yang ni dijamin dia takkan putus ke terkopek tapak ke apa ke. Memang dia design korang tengok tu full terus macam tu. Memang takkan terkopek tapak lah kan kalau macam ni. So dia pun tak licin sangat. Nampak tapak dia tak licin. So memang sesuai untuk ibu-ibu preggy gitu. Kalau jalan atas mozek ke apa ke, tak ada lah licin-licin. So ni lah ada warna macam krim kan, krim kaki. Sebab tu saya ambil tudung warna krim tu untuk yang teal blue punya baju kan. Okay, yang lain tu tak apalah. Boleh nak padankan warna-warna macam ni, boleh nak padankan dengan semua baju juga lah kan. Dia warna macam ni warna hitam. Senang lah aku nak matchi.
Ini si kakak punya kasut hitam. Yang ni beli di TikTok punya. Ini lagi berat daripada yang saya punya tu. Memang kalau pakai tu dia macam berat sikit lah nak angkat kaki. Tahun ni saya rasa first time kot saya try Larissa. Saya tak pernah beli bag pula. Saya tak pernah beli bag Larissa. So ni bag Larissa yang first saya ada. Sebelum ni saya beli brand biasa yang mana saya rasa design dia saya berkenan. Saya beli. Main Larissa hantar satu kotak lumayan besar. Bagnya bergoyang-goyang. Bergoncang tau JNT hantar. Tak tahu lah design dia design baru ke lama. Rasanya macam design ni dah lama dah. Tapi saya berkenan dia punya bentuk bag dia. Larissa. Simple kan? Saya suka bag-bag yang macam look simple tapi nampak cantik. Kecil je lah untuk bag jalan raya. Walaupun dia nampak macam kecil bag ni, tapi dia boleh muat macam-macam jugalah. Macam saya selalu dalam handbag saya akan bawa wallet dengan apa tu, phone je. Tak ada apa pun saya bawa. Saya bukan jenis usul-usul makeup ke apa ke. So saya tak perlukan bag yang besar pun. Cukup bag yang macam ni je. So dengan hari raya ni biasanya kita akan buat sampul. Ada setengah mak-mak tu cari bag besar-besar sebab nak usung sampul banyak kan. So kita sampul pun tak adalah banyak sangat untuk nak bagi anak orang apa semua. Sebab selalunya saudara-saudara ni dia orang datang rumah, kita bagi terus dah kan. So dia punya style buka dia tu kemain jugalah. Macam tu. Dia lock macam ni. Macam tu. Alah, Larissa takkan korang tak tahu kan. Ini brand yang famous jugalah kat TikTok. So dalam pun ada zip. Safety lah kan. Cantik gila bag dia. Ada tali panjang juga kalau korang suka gala sling bag kan. Tapi untuk raya ni saya rasa saya nak pakai macam ni je. Macam tu je. Tak ada pakai ni. Kalau keluar berjalan shopping ke, biasanya saya pakai sling lah. Kalau macam raya macam tu tak ada ni nak sling-sling lah. Kita kilik macam tu je lah. Dia buat kertas macam tu, selamat sikit kan. Lepas tu dia ada letak silika ni juga, yang tak boleh buang, dia duduk dalam ni. Selamat sikit bag kita, tak berkulat. Oh, dalam dia ada zip juga. Ada zip tersembunyi di dalam. Okay, so kalau tengok dalam dia tu nampak luas juga kan. Macam nak ubur purse, bag, nak ubur purse, nak ubur phone tu masih ada ruang lagi kita test. So ini purse, ni phone, kita nak test masuk kan. Okay, purse ni pun saya beli dekat TikTok. Comel, saya suka sangat purse yang jenis simple macam ni. So tengok apa yang comelnya lagi. Yang ni pilihan je. Kalau korang suka yang jenis ada keychain, korang boleh ambil yang jenis ada keychain. Yang ada keychain ni biasanya harga dia belas sikit lah kan. Mahal sikit lah. Okay, so saya rasa saya tak review lagi dompet ni. Saya tak share pun dengan korang. Okay, so ni zip dia style macam ni. So senang korang nak korek ambil shilling. Sebab dia ada buat bukaan macam ni kan. Memang sangat functional. Okay, dia punya tu. Lepas tu pula dalam dia, satu yang saya suka, saya ni jenis cerewet jugalah pilih dompet. Kenapa saya pilih yang ni? Sebab dia butang dia magnet. Saya tak suka butang yang ketik-ketik tu kan. Yang tu sebab saya dah pernah guna. Bila kita letak tempat-tempat sikit dekat ke apa ke, nak tarik lama-lama dia macam karat ke apa ke, dia tertanggal habis. Sebab yang sebelum ni dompet habis tanggal, tercabut terus dia punya butang. Tak boleh nak butang dah. So saya cari yang jenis magnetic macam ni. Magnetic. Nak tutup buka senang. Lepas tu compartment kat dalam pun kau tengok ni ada tempat duit. Luas lah tempat duit dia ni. Nak masuk duit 100 pun lepas lagi. Walaupun dompet kita nampak kecil je.
Okay, lepas tu slot card dia ada 6 ruang untuk slot card. Kalau korang jenis banyak kad lah. Okay, macam saya ni tak adalah banyak kad sangat. Saya bukannya bekerja banyak bank apa semua kan. So, limited saja. So ni saya guna untuk letak IC, kad bank, kad nikah, buat SIM card. Tu je kad saya. So gitu, simple je. Yang tak memerlukan ruang kad banyak, cashless ke apa ke, antara dompet yang saya recommend. Ada banyak pilihan warna dia. Itu terpulang korang suka warna apa. Saya sajalah, saya tak pernah pakai dompet warna pink. So, saya belilah warna pink. Okay, so jom kita test. Letak dua ni dekat dalam. Ngam, boleh muat je. Kalau ada sampuraya pun boleh lah juga. Nak selit-selit masuk tu kan, sampuraya tu. Tahun ni saya beli juga sampuraya. Sampuraya saya jenis kecil-kecil je. Ni tutup boleh. Begitu. Tangkai dia jenis leather jugalah. Beg-beg Larissa ni banyak jugalah yang saya berkenan. Tapi itulah, kita bukannya bekerja nak beli banyak-banyak beg kan. Okay, time-time hari raya macam tu, bolehlah bersilih beg, ganti, tukar beg baru. Kita cuba test letak sampul duit raya sekali, tengok ada saya beli sampul duit raya. Okay, lalang kita review sampul raya. Tahun ni sampul raya saya beli ni agak macam lain lah daripada sebelum ni. Kita punya sampul raya beli dekat bazar apa semua tu yang simple, yang biasa, tak ada kelainan sangat. Okay, so tahun ni kalau korang masuk kat TikTok tu, shop dia macam-macam design yang terkini lah ada kan. Kalau dulu famous yang mini, tahun ni pun ada juga yang mini, tapi banyak juga mini-mini yang comel-comel. So ni saya ambil dua untuk anak saya. Saya beli yang jenis apa tu, dia ada banyak slot tu kan. Dia ada bagi ni sekali ni, benda ni untuk tarik dia. Nantilah kita buat duit raya, nanti boleh terpasang. Ada dengan tester sekali. Yang ni dia macam timbul. Dia timbul. Buat macam tu kan. Kemain lah. Okay, yang ni dia ada dari 3 slot ke 10 slot. Lepas tu ni lah, dia ada 3 slot macam ni. Macam tu. Gitu, tarik dia begitu. Kita cadang nak letak RM100, 50, 20, 20 and 10 kat sini. So bila buka, surprise gitu. Macam tu lah kan. Benda ni lepas dia orang ambil duit, biasanya dia orang akan letak mana-mana je kan. So kita boleh simpan untuk next year, tahun depan guna sampul yang sama je. Okay. So saya ambil dua, colour hitam dengan colour mula nak ambil pink, tapi pink dah habis stok. So ada gold je. Dia tulis gold lah, tapi nampak macam kuning je. So boy and girl. Lepas tu ni yang ni saya dah buka dah, tengok tu. Ni lah untuk anak-anak buah saya ambil yang jenis ni. Ada terbaru punya style sampul raya. Dia jual dalam kotak macam ni. Ada 12 keping kat dalam dia. Nampak tak? Banyak juga lah satu kotak ni. Harga dia dalam RM6 lebih kalau tak silap saya. Ada banyak design. So saya ambil 3 box je. Jadi 3 design je lah saya ambil kan. Yang ni plain punya. Dia cuma tulis setulus ikhlas sahaja. Dia dalam satu kotak ni dia tak satu warna je tau. Dia random colour. Okay, yang flip ni macam mana? Dia ni lah. Ada apa orang panggil tu? Apa ke namanya ni? Velcro. Dia ada velcro kat dalam dia. So poket selit duit. Dia macam poket punya kan. Poket untuk selit masuk duit. Lepas tu tutup dengan, dia tak pakai gum tapi dia pakai velcro. Velcro apa macam nak sebut tak? Velcro lah. Macam tu. So kelainan sikit lah. Tak ni.
sikit. Kalau korang suka nak bagi yang jenis kartun-kartun pun ada. Tapi saya tak pilih lah yang kartun-kartun tu. Saya pilih jenis biasa je. 2 kotak lagi. Yang ini corak macam batik sikit. Yang ini pula corak dia geometri. Okay. Macam ni lah geometri. Gelap. Banyak juga lah warna dia. Yang batik pelawar. Memang corak kain batik betul tu. Cantik juga lah kan. Lagi saya ambil juga apa tu, yang ini. Ini untuk terjumpa budak-budak ke, time kita pergi beraya ke apa ke, bolehlah bagi. So saya bagi yang mini je lah, sebab bukan nak bubuh duit besar-besar nilai pun kan, kita nak bubuh duit sikit-sikit je. Okay, yang mini pelawar lah, korang design dia pastel-pastel macam ni. Comel gambar dia kan, pastel macam ni, strawberry matcha. Cantik. Yang ni saya ambil combo. Combo dapatlah 5 set. Berapa tu harga dia, lupa lah pula. Itu yang lawa gila. Masjid. Tapi saya suka yang macam ni. Macam ni gambar family macam ni kan. Cantik. Okay, ni kalau korang tengok dia ada macam space lagi sikit. So boleh lah selit. Nak bawa ni 5 pack ampau. Boleh masuk lagi. Gitu. So nak tutup pun boleh lagi. Lepas tu yang si kakak dia ambil colour hitam lah kan, sebab nak padankan dengan dia punya kasut. Yang kakak mesti simple je. Yang ni bag untuk si kakak ni kita beli, dia tak ada brand pun. Ini dia sendiri yang pilih. Dia nak yang macam ni. Ribbon dia punya gedabak besar kat sini. Lepas tu ada mutiara-mutiara kucing macam ni. Tali pun biasa macam tu je. Bag dia pun jenis lembut tau. Dia jenis lembut. Isi barang baru dia nampak berbentuk. Kalau tak isi barang, dia lepeh macam ni lah. Ni pun macam ni pun 20 lebih juga harga dia. Okay, so sampul-sampul raya semua dah ada. So kita nak masukkan duit raya. Tak bubuh lagi duit raya. Dah berapa hari dah. Esok lusa dah kumpul. Tapi belum dimasukkan lagi. Kita tak boleh tukar dekat bank pun. Semua kita kumpul dari hasil gerak suami je. Merah, hijau, biru semua ada klasifikasi dia lah. Korang kena lipat lah kan, sebab dia campur jenis petak macam ni. So duit terpaksalah kena lipat. Macam tu. Selip masuk. Begitu. Simple. Dia nampak eksklusif sikit lah kan, daripada sebelum ni. Sebelum ni kita pakai sampul biasa je. Sampul-sampul macam ni. Banyak juga dapat free sampul macam ni. Ada ni daripada Consave, daripada Petron. Yang Petron cantik. Ini daripada Family Store, Anggi. Ambil lagi lah. Kuat jugalah micro dia.
So dah siap dah kita pack duit raya untuk anak buah. Ini untuk budak-budak jalan raya. Ini untuk saudara mara. Yang ni untuk anak punya, belum tukar duit lagi. Nak pecah duit dulu sebab tak cukup. Nak bagi ambil anak sekolah dulu. Sambung balik. Dah pakai baju lain ni, hari lain sebenarnya. Okay, sebab malam lepas ambil anak, pergi beli lauk untuk iftar. Nak masak iftar, lepas tu tergendala terus nak rekod seterusnya. Kan menunggu baju yang tengah basuh. Lepas tu pula ada video call family. And then sambung masak untuk berbuka. Memang dah tak terekod dah lah. Dah tak sempat dah. Masa terhad kan. Okay, dan lepas tu malam saya tak rekod lah. Sebab saya lipat-lipat baju apa semua. Malas nak tukar baju, dah pakai baju tidur je. So semua baju-baju yang kita dah basuh semalam tu dah settle dah. Semua saya dah pack. Ni semua baju raya kita masukkan dalam satu beg ni. Senang nak cari kan. Semalam nak masukkan semua dalam satu luggage kan. So untuk baju raya kita letak asing kat sini. Lepas tu sini ada baju-baju saya yang dah, baju-baju harian yang saya nak pakai balik kampung. Dah lipat dekat sini sebab ada lagi baju yang tengah basuh. Kita nak letak kat sini juga. So tak masuk dalam beg lagi lah. So nanti balik kita nak bawa jugalah satu bakul. Sebab rumah mentua saya tak ada bakul nak isi baju kotor kan. So kena ada juga bakul. Bersepah bilik dia orang. Tak kemas lagi. Dia orang balik sekolah nanti, barulah dia tak suruh dia orang kemas. So ni luggage kita nak bawa balik. Baju-baju. Baju-baju si kakak. Yang dah siap pilih dah baju yang dia nak bawa. Ada lagi ni yang tengah basuh, kita letak. Tudung kita dry semalam. Dia kering tak kering sebab dia orang dah kalut sangat nak buka aircon. Sebab aircon dengan raya kongsi TV kan, tak boleh nak buka sekali. Saya ada sangkut macam ni je lah. Ini pun sama, berselerak tabak dah. Terkeluar dah. Tengok dengan tak bersangkutnya. Baju yang dia pilih pun masih ada kat atas ni. Rupanya ada juga baju yang tengah basuh, nak pack sekali juga tu. Ni semua balik nanti suruh dia orang yang kemas. Ibu tak larat dah ni. Ni saya rasa saya nak letak duit raya semua kat sini kot. Tak muat lah. Tak muat. Dia kena. So kita masukkan dalam karung beg je lah. Sini. Settle dah. Duit raya kita bau kat dalam tu. Saya rasa itu je lah kot video kita untuk persiapan raya kali ni. Lain-lain tu saya cuma tinggal nak packing je untuk balik kampung. Vlog balik kampung mungkin saya akan buat short kot. Malas nak record panjang sebab nak balik kampung kan. Lagipun balik kampung pun kadang-kadang tak ada masa pun nak shoot video. InsyaAllah lah kalau rajin first day raya tu saya akan buat vlog dengan keluarga saya jalan-jalan raya. Sebab kita orang first raya dekat rumah family belah saya. Kita orang plan nak raya-raya pusing kampung. Buat lama dah tak pusing kampung, jumpa adik-beradik semua kan. So raya tahun ni dah dapat kumpul adik-beradik. Cuma yang nombor 3 je lah tak dapat nak join raya sekali dengan kita orang.
bulan Syawal ni kan. Just sebab dia beraya rumah mertua dia. So kami 4 beradik je lah mungkin akan jalan-jalan beraya dekat kampung. So insyaAllah korang tunggu vlog raya tu. Mungkin saya akan post masa dekat kampung kot. Sebab saya 2 minggu jugalah kot dekat kampung. 2 minggu ke? Kita cuti berapa hari? Dalam seminggu lebih macam tu lah kan kita cuti kan. Hampir lah juga, hampir 2 minggu. So kita jumpa vlog raya seterusnya pula. Okay, see you guys next time. Bye-bye.